Mana Ihin ni? Sekejap, sabar Ustaz. Ha, tu dia. Dia tengah duk edit konten untuk kedai. Mira ada di mana? Mira ada di Lake Toba, Indonesia. Ada share ke? Ada share. Ada Sophie tadi. Oh, share Sophie. Oh, share bukan main rekod. Siapa Mira tidak yang tengok. Ni kan, Mira tak sure. Ni memang tak jelas. Tapi dia punya view ni, ya Allah, sangat cantik. Tak berdua, bukan berdua. Kita ada seorang lagi tour guide. Ni kalau berdua aku rasa sesat dengan dia ni. Sebab dia gini kabut. Salah, Mira macam mana berlaku aksiden? Boom. Jadilah aksiden. Lepas tu Kanda lah yang turun dengan Shell. Kanda mai dekat belah driver mulanya. Kita punya apa tu? Tour guide. Cantik Mira rasa. Mana? Cantik kan? Mira rasa sebab permainan colour kot kan? Perasan tak? Betul. Baju kita pun lebih kurang colour. Hai muka. Oh, memang tidak lah untuk shoot konten lah. Korang kan nak Ihin post konten. So kali ni kita buat lain sikit vibe dia. Mira kat Bandung ke tak? Tak ke Bandung. Kita ni akan ke Medan. Sekarang dekat Lake Toba. Ramai ke orang Indo dalam ni? Cuba cakap, buat vlog please. Kereta Mira dah okey ke? Not yet. Ihin tak ada editor ke? Ihin dia ada ramai editor. Tapi Ihin ni dia seorang yang very particular tentang editing. Dia tak ada stress apa. Rambut dia pun dia tak pikir. Dia pikir editing je. Sebab tu bila orang macam push konten dia jadi macam lagi stress sebab dia stress editing lagi. Macam tu. Tapi tak apa, jangan risau. Mira akan paksa dia untuk cukupkan 17 konten. Kalau tidak Mira rotan. Bila Mira balik kena bagi tahu ke? Tak payah kan? Ihin tak bagi tahu. Terbaiklah Mira. Mira salam dari Lombok. Hai. Dan cakap thank you dekat yang tengok konten dah 100k and thank you juga kepada Mira Thompson. Okay, so Mira nak ucapkan terima kasih. Atau dua hati. So Mira nak ucapkan terima kasih kepada semua viewers sebab second konten Acura dah hit 100k. Dan juga untuk siapa yang edit, siapa yang marathon. Ya Allah, Mira dengan Ihin tak tahu nak ucap terima kasih tu macam mana. So siapa yang belum tengok dalam live Mira ni, cepat-cepat bagi tengok konten Acura dalam YTAI Ihin. Alhamdulillah. Share ikut tak? Ni Acura je sayang. Mira rasa dua ship mana yang on top sekarang? Kita kena discuss dengan partner. Ihin rasa siapa Ihin? Dua ship on top. Sebab Mira tak tahu nak cakap on top ke tak. Sebab sekarang ni semua orang tengah faham tak? Hebat dia tu, sama level. So Mira sangat-sangat happy lah kat kawan-kawan Mira sebab diorang mampu buat sehebat tu kan. Mira salam dari Riau. Riau mana? Riau ni, Indon kan? Mana Ihin ni? Sekejap, sabar Ustaz. Mira flip camera sampai boleh tengok muka dia. Tu dia. Dia tengah duk edit konten untuk post malam ni. Ni Ihin. Ni Mas Gilang. Mas Gilang say hi to the TikTok. Ni kita orang punya tour guide. Dia sangat baik. Come to Medan. Come to Medan. Kalau siapa datang Medan cari Mas Gilang. Can contact me. Contact me. Nanti Mira bagi nombor kontak. Mas Gilang sangat baik dia. Kalau korang rasa Mira dengan Ihin klik, dia boleh jadi geng kita orang. Saya nampak dia gelap pun, cara dia pun lebih kurang gelap Mira. Macam kembar Ihin. Macam kembar Ihin. Salam dari Langkat Kedah. Mira ada di mana? Mira ada di Lake Toba, Indonesia. Hello. Korang jangan lupa saksikan Acura punya konten yang first malam ni insyaAllah. Gimana tu? Pergi Indon sayang. Awak tak nak balik cyber, saya bawa diri. Cyber untuk belajar lah. Terima kasih. Jadi akak stay di sini? Ya, sangat balik. Mira suka sangat Lake Toba ni, sangat cantik. Sangat slow cantik. Living akak. Say slow living. Ya. Mira nanti apa ni? Buat apa jauh sangat tu? Sajalah bawa diri. Bila balik hui. Oh, Mira punya housemate cari Mira dalam ni Dah buat YouTube ke dik? Not yet. Abang tak bagi lagi.
InsyaAllah nanti dah ada, nanti Mira bagi tahu. Mira kat mana? Mira dekat Lake Toba Indon. Selain dari Kulim. Orang Kulim. Mira bersahabat dengan perangai Ihin. Sebenarnya Ihin yang bersahabat dengan perangai Mira. Mira nak makan ke tak? Sambil-sambil makan. Dah start masuk office ke? Belum. Sekejap. Share kata apa tu? Mira tidak bergaya. Tak ada apa saya share cakap macam tu. Sebab Mira main sini, Mira lupa bawa baju tidur. Ada share ke? Ada share. Ada Sophie tadi. Oh, share Sophie. Oh, share bukan main rekod. Siapa Mira tidur yang tengok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu share tu. Buat lolak. Sophie kata diamlah Ihin. Oh, Sophie kan main. In kacau orang konten Nadrul. Maki hamun ni. Dia dah overthinking dah. Mira sempat tu. Mira rasa buat down pekol dia tu. Sophie yang mana meluk Sophie? Aduh lah. Konten YouTube Ihin ke? Malam ni dekat konten YouTube Ihin. Mira tak ada lagi. Wah, terima kasih. Mira dengan Ihin ke? Ya, dengan Ihin. Ihin tak live kat TikTok ke? Tak. Dia suruh Mira yang live sebab dia tengah edit. Dia tengah edit video. Mira saya orang Batak. Oh, orang Batak. Tadi kan Mira dengan Ihin belajar tu tarian Batak. Tu best. Best. Mira suka. Nak tengok Ihin. Tak mau tengok Mira. Set. Saya kata Mira nak fit. Ihin cepat. Cepat tengok Ihin. Ada bunga. Sorry lah. Macam hampa tu mesti tengok tu. Ni kan memang tak sure. Ni memang tak jelas. Tapi dia punya view ni ya Allah sangat cantik. Lepas tu dia mixkan lagi dengan Lake Toba dia pun. Orang kata apa ya? Tempat dia sangat-sangat tenang tau. Ya Allah cantik weh. Tak tahulah Mira nak gambarkan macam mana. So korang kena tengok dalam Ihin punya konten. Sebab cantik. Mira suka macam mana Mira nak orang kata explain dia punya scenery ni. Cantik weh. Kat ni Mira, dia kat Lake Toba. Mira pergi andalan tanah ke? Yes. Mira nanti nak tengok latest post kita tau. InsyaAllah. Bila editing habis cuti. Soon. Berapa hari lagi? Jalan terus Acura. Terima kasih. Kak Mira, saya nak live bareng. Mira malu lah. Mira tak kenal. Makan dulu Mira. Okay. Sekejap. Kita orang tengah tunggu bot sebenarnya. Abang tak ambil konten abang. Sekejap lagi 20. Dia 2.45 kan? Bot pukul berapa? Sekitar 14.30 kita sudah di bawah lah. Oh, 14.30, 2.30 lah. 2.30. Okey, boleh. 2.30 kat bawah. Sekarang suku lah. Dia turun. Kita nak shoot sikit je kan? Kita, awal datang tu kan? Kita shoot yang dari kat sini. Wah. Lepas tu kita buat yang awal sekali. Boleh? Kantor tak? Cara konten lah. Jangan beritahu orang. Tak beritahu. Hari balik ke Mira belum? Sekejap lagi petang nak gerak ke Medan. So apa yang menarik kat Medan? Apa yang korang nak Mira buat? Dengan Ihin buat? Dengan Ihin ke ya? Bila nak ada YouTube sendiri? InsyaAllah hujung bulan ni ataupun pertengahan bulan ni. Mira partner mana paling on top? Pilih 2. Tak ada pilih. Semua hebat-hebat. Betul. Ini bukanlah nak jaga hati ke tak. Sebab diorang punya effort, diorang punya outcome memang gempak-gempak. Dengar suara Ihin. Mira kena colek dengan siapa? Tu suara dia. Macam orang Arab lah Mira. Arab kau. Ni Arab maklum. Mira tak pakai makeup sangat kat sini sebab panas. Lepas tu nak apa? Nak berjalan tu macam tak selesa. Mira nyanyi satu. Tak mau. Tak mau. Tak lagi elok-elok panas elok ni tak hujan.
Dekat mana tu Mira? Dekat Lake Toba sayang. Lake Toba, Indonesia. Cakap jangan culik Mira lama-lama tau. Tak. Kenapa pergi Indonesia? Sebab nak terokat Indonesia sambil-sambil nak buat konten. Sebut lelaki ni Hujan yang paling handsome. Tak nak. Mira nak tahu tak, saya tak pernah tunggu konten tak ada air. Tapi konten Mira dengan In saya tu, oh terima kasih. Terima kasih. Siapa tahu nama? Laju pula dia komen. Terima kasih. Malam ni ada lagi, insyaAllah. Doakan line okey je. Problem kat sini sebab kita kan macam travel, naik kereta kan. So ada satu tempat sometimes tak ada line, sometimes ada line. Tu je problem dia. Tak rindu Lokman ke? Mira tak rindu. Cuma Mira, orang kata apa, rindu shoot dengan dia je lah. Faham tak? Sebab dia kan first mentor Mira. Itu je. Kak Mira travel ke mana tu? Oh 10 kali dah. Dekat Lake Toba. Lake Toba, Indonesia. Mira skincare apa? Ada labuk. Nanti petang kita nak gerak ke Medan. Medan tak sure stay kat mana. Dia dah bagi tahu. Mira punya tour guide dah bagi tahu tapi Mira tak ingat. Kak Mira, Pulau Pinang tu Indo ke Malay? Malay lah. Why should be in Indonesia? Makan apa tu Mira? Mira makan, ni nama dia mi sop. Tapi macam Maggi lah. Kalau dekat Malaysia panggil Maggi kot. Konten Ihim berapa dah Mira? Kena bagi tahu ke Ihim? Dia orang tanya konten Ihim berapa dah. Nak kena bagi tahu ke? Boleh tak? Sekarang dekat sini kita orang dah shoot 2 konten. Laju tak? Belecak ketiak-ketiak Mira. Oh Ihim kat depan ya, depan Mira ya. Dia duduk edit konten. Mira pergi dekat mana tu? Kak Mira, ya kenapa? Berdua je ke tak? Dulu Amazon Transcript kan? Ya. Tak berdua, bukan berdua. Kita ada seorang lagi tour guide. Ni kalau berdua aku rasa sesat dengan dia ni. Sebab dia jenis kabut. Dia ni jenis kalut. Mira Lokman ke Mira Ihin? Both. Both. Jealous. Dia jealous. Masalah yang dia ni jenis yang kabut dia. Dia buat kalut dia. Mira kat mana ni? Dekat Lake Toba. Mira nak tunjuk lah view tapi tak nampak sangat lah dalam kamera ni. Sekejap tak nampak tapi actually cantik tau gunung tu. Lepas tu tadi ada orang main jet ski. Kat bawah ni ada orang main jet ski. Ada yacht lalu, ada boat lalu. Cantik sangat-sangat. Suka lah kalau nak duduk sini. Siapa tu? Tu lah Acu penyabar korang tu. Sekejap. Terima kasih bagi. Mira dulu course apa? Nutrition. Nanti abang mak kata shoot dekat bawah, sekalian kita turun ke bawah. Betul. Kita tak naik dah kan atas kan? Tak nak, kita tak nak guna atas kan? Swimming pool? Tak nak. Kita akan shoot sikit. Tapi montaj je. Itu bukan gunung lah Mira, tu bukit. Oh bukit. Okay. Hukum Mira buat tak asli? Asli lah. Tak buat. Kita kat Mira macam mana? Ada di Proton. Lambat lah dia punya proses. Sekarang insurans baru tengah buat benda tak. Bagus kan view di Lake Toba. Cantik sangat-sangat. Tak lepas pandang. Dia punya cantik itu. Mira memang last minute ke ikut Hin? Masalahnya dua-dua orang last minute. Mira mix apa orang utara.
Kereta Mira dah okey ke? Belum. Kereta Mira dekat Proton lagi. Lake Toba ni kat mana? Indonesia. Di bahagian apa orang panggil? Medan. Medan. Utara. Sumatera Utara. Salam Akif 7A. Oi, hang tak baca nama? Soalnya laju Syamik, oi. Bila balik? Oh, itu Ihin tak bagi tahu. Tak bagi Mira bagi tahu. Mira tahulah balik bila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Mira macam mana berlaku aksiden? Boom. Jadilah aksiden. Mira. Nak buat lolak. Mira Mira macam ni. Boom. Kita tepi mai. Boom. Jadilah aksiden. Tapi tak tahu pun Mira sakit ni. Apa tu luka dekat bibi. Nak her follow juga boleh. Nak her follow tak apa. Mira seorang ke masa tu? Mira seorang. Balik daripada office. Buat kita nak pergi rumah cyber. Nak hantar dekat Sophie. Penat Horas. Ya, orang dekat sini cakap Horas. Horas tu means apa, abang? Hi, welcome. Wih, laju sangat tu. Apa perasaan Mira masa aksiden? Terkejut lah, dia shock. Faham tak? Masa aksiden tu terkejut. Lepas tu 2-3 hari juga kot mereka bawa kereta. Tak berani. Mira aksiden pun boleh bantai gelak. Masa aksiden tu Mira tak gelak lah. Hari ni sekarang boleh gelak lah. Hai Kak Mira, hai. Kak, mana tu Mira? Dekat Lake Toba. Ngantuk. Siapa? Abang. Ya. Lake Toba, Indonesia. Saya tidur 3 jam je. Tambah tadi. Dekat bot. Dekat bot Setengah jam. setengah jam? Setengah jam tu? Setengah jam lebih. Saya rasa sekejap. Mira pun sekejap. Mira pun tidur ke? Tapi tidur set lah. Ini tidur lama. Okey je bahasa Batak. Mira orang mana? Mira orang-orang situ je. Taklah, Mira orang ni lah. Orang utara. Dalam banyak-banyak talent mana yang Mira nak pertahankan? Ihin sebab dia partner Mira. Oh, sebab dia partner. sebab Mira tak banyak lagi ilmu daripada dia. Dia banyak ilmu weh. Dia banyak ilmu. Di Indo ke? Yes. Mira cuba bicara laju sangat. Nak baca pun tak kan. Lepas tu Mira terus call Lokman ke? Taklah. Mira tak call siapa-siapa. Mira call orang pertama, Mira call Sophie. Sebab masa tu niat Mira nak balik cyber, nak hantar kad dekat Sophie. So Mira call dia, cakap, weh Sophie, aku aksiden ni. Lepas tu dia kata, weh ya ke, kat mana? Lepas tu I cakap lah. Lepas tu Mira cakap jawab apa entah. Tak ingat lah jawab apa masa tu. Mira terus end call. Sebab masa tu bibir Mira ni dia lekat dekat braces. Dia macam ni. Faham tak? Darah duk menitik. Braces dengan bibir tu melekat. Sebab dia terhempak dekat steering. Lepas tu Kanda dengan Share, masa tu diorang nak pergi buat konten kereta Kanda belakang kereta Mira. Diorang berhenti. Masa tu Mira tengah shock. Mira tengah macam, aku kena buat apa ni? Bibir aku ni macam mana ni? Faham tak? Mira tak tahu nak fikir masa tu. Lepas tu Kanda lah yang turun dengan Share. Kanda main dekat belah driver mulanya. Lepas tu Mira buka tingkap. Kanda kata jangan turun situ, suruh turun sebelah driver tu. Mira turun sambil braces ni melekat dekat bibir. So Mira turun, Mira tunjuk dekat apa? Tunjuk kat Share. Mira cakap, weh Share, tengok sekejap bibir aku. Masa tu dia tengah melekat. Mira tak tahu nak cabut ke nak apa. Takut cabut lagi teruk kan. Mira langgar orang ke? Tak. Orang terlanggar Mira. Dia kereta Myvi. Dia langgar tepi Mira. Dia tak break lah. Should be dia break. Sebab tu jalan utama jalan Mira. Dia buat apa jalan-jalan ke? Buat konten. Mira sama siapa? Sama Itu Ihin. Sakit yang dengar. Sakit part ni je. Sakit part ni. Sebab masa tu dia bengkak kan. Biasalah benda yang bila kita accident kan, once dia ada impact untuk kita punya kulit ni, dia akan buka dan akan bengkak. So bengkak kat bibir Mira. Malam ni ada konten ke? Ada. Stay tune. Konten kita orang dekat Medan. Yelah Indonesia.
berapa hari dekat Medan. Kejap je. Tapi lepas ni kita nak ke Medan. Semalam kita orang duduk dekat Perapat. Perapat ke Parapat lah. Perapat. Lepas tu sambung cerita. Lepas tu Kanda call. Dia call siapa sebenarnya? Dia call Lokman ke Abel? Dia call Abel sebenarnya. Dia call, Kanda call Abel cakap Mira accident dekat area office tu. Lepas tu diorang pun datang ramai-ramai. Sebab masa tu diorang nak balik juga. Mira datang. Mira ada? Kereta Mira dah settle ke? Kereta Mira ada kat Proton. Semalam ke bila before Mira fly ke sini, orang insurans tu adalah minta lagi dokumen. Sambung cerita. Sambung cerita. Kau pula hampa dengar cerita Mira ni. Lepas tu siapa ahli kereta Mira? Ni mekanik Abel. Apa tu nama dia Wi? Siapa Wi nama mekanik Abel tu? Kevin. Kevin tolong tolong ubah kereta Mira pergi tepi sebab halang lalu lintas kan. Lepas tu kereta dia tu pun pergi tepi. Kereta dia tu, dia family tau. Dia bukan orang Malaysian. Mira tak naklah cakap dia berbangsa apa kan. Husband dia okey. Husband dia macam minta maaf lah kat Mira kan. Tapi wife dia macam tak okey. Wife dia macam sikit. Mira macam aku dah lah dengan luka-luka ni sebab dia orang tak ada luka apa. Mira je sebab Mira terhantuk kan. Lepas tu tunggu apa tunggu orang panggil apa tu yang tarik tu panggil apa? Towing. Tunggu Abel call towing yang dia selalu guna tu. Itu towing tu best. Uncle Raju tu dia sangat baik. Dia tolong, dia tunggu towing sampai. Lepas tu towing bawa pergi balai. Mira pun pergi balai buat report. Masa Mira buat report tu, orang tu actually dia cakap macam ni. Orang yang langgar Mira tu dia cakap dia nak gerak dulu nak pergi buat report kan. So Mira stay lah situ sebab tunggu kereta Mira towing. Once Mira sampai dekat balai polis tu, IPD tu tak ada. Dia tak ada pun buat report. Mira tak tahu. Mira rasa dia lari lah kot kan. Tapi inspector tu kata tak apa, nanti dia pakai jumpa, dia pakai cari sebabnya number plate ada kan. Lepas tu habis tu baru pergi klinik ambil ni apa ubat. Ihin buatlah. Ihin kat sini dia suka bergaduh dengan Abang Gilang ni pasal jam. Sudah Abang Gilang. Nanti kalian yang kasihan malam sampai di sana. Sebab betul lah Mira cakap. Jom Mira sekarang. Jom. Kenapa Mira pula? Untuk makan lagi. Tapi jangan lupa tahu. Malu makan depan pun. Jangan lupa konten Acura malam ni dekat YouTube AI Ihin. Tahu. Janji okey? Promise okey? Tengok sama-sama okey? Tahu. Jiwa kita tak berdekat. Nampak Allah bagi kita untuk tengok sinar yang cantik. Itu untuk kita punya soul. Mantap lah Mira. Betul. Masih cuti ke? Iya. Benar. 5 markah. Mira best tak partnership dengan Ihin sebab Ihin banyak ilmu tau. Best. Kita orang baru borak pasal benda ni tadi before Mira buat live. Best lah sebab dia banyak bagi ilmu kat Mira. Mira belum ada YouTube channel. So sekarang Mira tolong Ihin. Mira tolong Ihin sama-sama sambil Ihin pun tolong Mira sebab Mira pun baru. Mira Kelantan. Kau berapa post? Itu tak sure. Itu korang tunggu je. Nanti dekat-dekat nak post tu nanti kita post lagi. Okay? Janji okay? Jangan marah okay? Sebab line kat sini. Tu je. Mira pastikan Ihin berjaya tau. Ihin tu lagi selangkah je nak berjaya. Mira ni baru nak start. So Ihin sebenarnya kena make sure Mira kena berjaya sama macam dia. Betul. So konten Mira konten Mira menari dandut. Pergi dengan family ke Mira tak lah.
lah. Tu orang kata. Akak kat mana? Dekat Lake Toba. In real life, annoying tak Mira Ihin? Sangat annoying. Masalahnya Abang Gilang ni baru jumpa Ihin sehari pun dah rasa annoyed dah dengan Ihin. Punya destination, next story. Next Mira master course apa? Clinical nutrition. next story adalah Birthday Ihin bulan ni Mira. I know it. Mira Cantik. tak bagi kita kecam, okey? Dia duduk birthday dia another Mira, stand by. 3 days kot. Oh, ya? Dia 15/5. Lepas tu dia everyday minta hadiah kat Mira. Mira tak nak bagi apa-apa. Bukan, ni cakap Mira nak bagi ke tak nak bagi. Kalau Mira tak bagi, ni takut Mira kena apa-apa. Dia kata kalau Mira tak bagi hadiah kat dia, takut apa tu fans dia kecam Mira. Ayuh, ada. Mira tahu fans Ihin baik dengan Mira. Berapa rial? Berapa rial? Per riyal. Ya. Mira buat prank kat dia. Tunjuk Ihin Mira. Okey lah, tak nak tengok muka Mira kan. Okey. 35 riyal. 35 riyal. Oh, 35 je. Eh? Riyal in riyal. But Oh, in real. Oh, you convert to real. yeah, convert in riyal. This one, apa? Ya. Pergi mana tu Ni Mira? 100. Pergi Kasih ini Apa? 2 piece bang. Lake Toba, Kasih Indonesia. chain. Tu yang bang. Yang paling penting kita nak dompet ya. Kasut ke? Tengok dia. Topi dah banyak. Tengok dia minta kat Mira. Kasut banyak Buka murah. atas lah. Tengok dia duk minta hadiah kat Mira. Serabut lah orang yang minta-minta dia kan. Kita mana boleh meminta-minta kan. Kita kena usaha sendiri Cakap, kan. takut macam ramai orang bagi, tiba Mira tak bagi. Yang kerja dia terasa lah. Ya. Okey lah, orang dah bagi. Mira tolong. Congrats Ihin. Congrats. Wah, encak. Jom. Ya, Mira. Dah bayar ke? Dah bayar ke? Tinggal ceng. Tinggal balance. Birthday dia hari-hari. Serabut dia. Hari-hari minta hadiah birthday kat Mira. Tak sampai lagi birthday pun. Sorry. 20-25 tu rumah. Ya. Kita harus di bawah pokoknya 2.30. Okey lah bang. Janjilah bang. Jom. Kita shoot sini. Shoot 3 minit jap. Ayo. No problem. Yang penting di bawah 2.30. Boleh. Tak ada saya tinggal. Takut. Ya, jom. Jom. Baik korang. Kita jumpa lagi insyaAllah Kalau nanti. Okay? terlambat kita tunggu 1 jam lagi. Birthday Mira pula bila? 24 Oktober. Lambat lagi 2 Oktober. Kalian kasihan nanti pulangnya. Okay, bye. Tak apa-apa. Jumpa lagi. Mira nak shoot sikit lagi. Bye. Nanti Mira buat live lagi, okay? Bye. Assalamualaikum. Bang Gilang, say bye. Bye. Ihin. Bye-bye. Stay tune korang malam ni. Konten di Indonesia. Oh, dadah. Okay, dadah. Okay, lagi. Dadah. Okay. Banyak yang kau nak cakap pula hari Terima ni. kasih korang. Apa-apa pun. Itu je. And then korang macam tu lah Mira. Macam tu lah Mira. Banyak pula nak cakap. Dia selalu buat macam tu kat Yi. Ya ke? Ya. Okay lah, bye guys. Tapi Yi suka tau. Teruskan. Yi suka Mira ke? Bukan suka Mira cakap. Okay lah, bye. Assalamualaikum.